2 April 1969, pelantikan yang berbahagia Tan Sri Tuanku Haji Bujang bin Tuanku Haji Othman sebagai Gubernur Sarawak. Pada hari ini dalam tahun 1969, yang berbahagia Tan Sri Tuanku Haji Bujang bin Tuanku Haji Othman dilantik sebagai Gubernur Sarawak dalam satu majlis yang diadakan di Istana Negara Kuala Lumpur. Beliau menandatangani watikah pelantikan dan mengangkat sumpah di hadapan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin yang di-Pertuan Agong. Pelantikan tersebut adalah bagi menggantikan Allahyarham Tun Abang Haji Openg yang meninggal dunia pada 28 Mac 1969. Yang berbahagia Tan Sri Tuanku Haji Bujang yang berusia 71 tahun dilahirkan pada 12 Disember 1898 di Sibu, Sarawak. Sebelum dilantik ke jawatan ini, beliau telah berkhidmat dalam kerajaan selama 26 tahun.